Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Jom dengar perkongsian berkaitan Ramadan, bulan yang dinantikan. Assalamualaikum. Kali ni, jom kita sembang-sembang santai sikit pasal Ramadan. Kita nak cuba faham apa sebenarnya intipati rohani di sebalik bulan yang mulia ni, tapi dengan cara yang lebih rileks. Selalunya bila sebut Ramadan, kita terus fikir pasal lapar dan dahaga kan? Tapi, pernah tak kita berhenti sekejap dan tanya, apa yang buat bulan ni betul-betul special? Apa rahsia di sebaliknya? Inilah persoalan yang kita nak rungkai sama-sama. Okey, kita mulakan dengan bahagian pertama, sebuah penantian penuh makna. Sebenarnya kan, keistimewaan Ramadan ni dah terasa lama sebelum ia sampai. Ia macam seorang tetamu agung yang kita nanti-nantikan. Cuba kita tengok doa ni. Ini bukan doa biasa-biasa tau. Ini doa yang diajarkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mula baca sejak bulan Rejab lagi. Ini tunjukkan betapa dalamnya rasa rindu dan persiapan kita untuk sambut Ramadan. Maksud dia tu, ya Allah, sangat indah. Kita bukan setakat minta berkat untuk Rejab dan Syaban, tapi kita merayu betul-betul supaya Allah panjangkan umur kita, bagi kita peluang untuk jumpa dan rasa sendiri kemuliaan Ramadan. Jadi, apa yang kita boleh faham kat sini? Kalau kita dapat jumpa Ramadan tahun ni, itu bukan kebetulan. Tak, bukan sama sekali. Ia satu anugerah. Ia adalah jawapan kepada doa-doa kita. Ia macam satu jemputan VVIP yang kita kena hargai dan guna sebaik-baiknya. Alright, sekarang kita masuk bahagian yang paling best pada saya lah. Rahsia di sebalik nama. Awak semua tahu tak, setiap satu huruf dalam perkataan Ramadan tu, dia ada makna rohani yang sangat mendalam. Jom kita bedah siasat sikit ikut huraian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Huruf yang pertama, Ra. Ra ni untuk Ridwanullah atau keredaan Allah. Jadi ini macam satu reminder untuk kita yang Ramadan inilah peluang keemasan kita untuk kejar redha Allah melalui setiap solat, setiap zikir, setiap perbuatan baik yang kita buat. Lepas tu, huruf Mim. Mim ni pula melambangkan usaha kita untuk dekat dengan Allah dan pada masa yang sama, jauhkan diri daripada maksiat. Cuba kita bayangkan Ramadan ni macam satu bootcamp rohani. Tempat kita training diri untuk tinggalkan tabiat-tabiat lama yang tak elok dan pupuk ketaatan. Huruf ketiga, Dad. Ini untuk Damanullah yang bermaksud jaminan Allah. Jaminan apa agaknya? Jaminan ampun dan ganjaran yang melimpah ruah. Tapi untuk siapa? Untuk mereka yang beriman dan beramal soleh. Ini bukan janji kosong. Ini janji terus dari pencipta kita. Kemudian kita ada Alif. Alif pula untuk Ulfah. Maksudnya kasih sayang dan keharmonian. Bulan ni lah masanya untuk kita tune in balik. Eratkan semula connection kita dengan Allah. Hati yang serabut boleh jadi tenang. Jiwa yang resah boleh jumpa damai dalam dakapan kasih sayangnya. Dan yang terakhir sekali, Nun. Nun untuk Nurullah, cahaya Allah. Ramadan ni, ia ibarat satu bulan di mana cahaya petunjuk Allah tu betul-betul terang, menyinari hati kita, cuci jiwa kita dan hidupkan balik api iman yang mungkin dah makin malap. Baiklah, kita dah tahu makna setiap huruf. Sekarang, kita masuk bahagian terakhir, menghidupkan Ramadan kita. Persoalannya, macam mana kita nak ambil semua kefahaman ni dan jadikan ia sesuatu yang kita amalkan, bukan sekadar teori. Jadi kesimpulannya, bila kita faham semua ni, Ramadan tu bukan lagi sekadar pasal tak makan, tak minum. Ia jadi satu perjalanan, satu transformasi rohani. Perjalanan untuk cari keredoannya, dekatkan diri padanya, dapatkan jaminannya, rasa kasihnya dan disinari oleh cahayanya. Ia satu proses untuk jadi versi diri kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik buat kami dan kurniakan pada kami semangat beribadah yang berpanjangan hingga ke akhir Ramadan. Amin.